Morning korang. Disebabkan vlog semalam pendek and Nurul pun tak end kan vlog tu, kita sambung je lah vlog tu sampai pagi ni Nurul nak tunjuk korang view bilik luar Nurul pagi-pagi. Jom. Hari ni asyik sentiasa hujan, so sejuk. Dah lah kamera Nurul ni berkabut je lah. Dan ni balcony kan. Allah, budak-budak ni dekat sini pukul 6 pagi tau. 6 pagi dah berenang dah. Padahal kolam buka pukul 7. Ni dah dia view. Cantiknya. Ada kabus bukit kat belakang tu. Nanti Nurul akan pergi breakfast dekat belakang belakang sini. Akan nampak lah kot bukit-bukit tu. Kita akan pergi belah belakang sana. Okay, sekarang pukul 6. Breakfast akan buka pukul 7. Korang ikut Nurul breakfast jadi. Nurul nak pergi sarapan dah. Sekarang dah pukul 7 pagi dekat sini. Dia punya sarapan start pukul 7. Jadi marilah kita. Korang kena tengok view depan Nurul. Sekejap Nurul tunjuk. It's the view. Korang nampak tak apa yang Nurul nampak? Dengan kabusnya, nice-nya lah sini. Tengok cantiknya. Mana korang dari sini? Ni laluannya. Kita tak ada pergi pun. Sebenarnya kita tak ada jalan-jalan sampai sini. Rasanya kat depan tu ada macam tasik rasanya. Tasik ke kolam tak? Mari kita. Sinilah kita nak ke sarapan. Tengok dah cakap dia ada tasik. Nice. Belakang tu pun ada tasik macam tasik teratai. Tu today special menu. Macam kuih akuk je. Akuk Thailand kot ni. Cantiknya. Yang ni. Kalau ni dah kapit. Ya tak apa. Jod ni dah kapit. The noodle station. Ni kondimen dia kot. Yes. Macam boat noodle kot. Ni apa ni? Dia punya sos lah. Ayam. Ni apa? Suasana dalam kedai cantiknya korang. Tempat breakfast dia tak besar sangat lah. Sebab hotel dia pun tak besar. Okay. Soya. Wah, ada kengsum korang. Ini pastry dia, roti, jam, comel je. Dia ada laksa Thai. Fifi ni favourite lah ni. Sorry. Nasi. Wah. Longan. Ni bahagian salad. Dia ada yogurt, fresh juice. Dia ada cereal juga. Pun ada pagi-pagi. Si sour soup. Kengsong ni. Sini apa? Stir fried chicken. Kuih tiaw goreng. Dia ada sausage dengan chicken ham. Dumpling dengan pap. Kita ambil laksa lemak. Dia pakai ketam. Next kita rasa dia punya sup. Nyam. Kita ambil kengsong. Pagi-pagi dah ada kengsong Harap perut okey lah makan kengsong pagi-pagi. Okey, last buah. Lepas tu ni tak tahu tadi nama macam kanom tadi. Lepas tu ada yogurt. Nyam. Bye. Bye pula. Apa ni? Tunjuk botol dia.
Cantik kan view luar ni, luar kafe. Dengan ada ikan ni dekat kolam ni. Ada air pancut. Dengan view Gunung Ganang. Alhamdulillah, makan semua sedap. Paling sedap dia punya yang kuih tiaw sup tu. Sedap betul. Walaupun simple tapi sangat sedap. Ya Allah, cantiknya view depan mata. Subhanallah. Dah view Nurul kat depan mata. Cantik korang belakang ni, gunung-gunung macam ni. Dengan ada tasik. Rasanya kolam ikan kot. Kolam ikan dengan teratai kembang elok. Cantik. Suasana mendamaikan. Pagi tadi dengan kabus-kabus kan. Lawa. Ni dekat area Saturn korang. Tiap sudut hotel ni cantik korang. Tenang sungguh. Baby dah dengan payung. Tong sampah pun lawa, nampak? Korang ikut je lah. Nurul bawa korang jalan. Ni dia punya bar. Lepas tu kolam. Panas. Sebab berapa hari ni dekat Thailand ni hujan je. Okay, Nurul dah siap. Kita dah ready nak check out. Kita akan merindui hotel yang cantik ni. Ada rezeki kita datang lagi. Korang jangan lupa cuba try duduk hotel ni. Macam-macam lah. Dengan harga yang berpatutan, tapi korang dapat layanan, korang dapat macam-macam complimentary dengan harga yang murah. Kalau kat Malaysia dah macam hotel 5 star dah. Okey, jom korang jangan lupa datang. Okey, sekarang Nurul akan bergerak. Mungkin petang ni kita orang akan dah keluar daripada Thailand. Tapi sebelum tu mungkin akan singgah dekat area Tanjung Po ke Tanjung Po ke untuk makan seafood kat tepi pantai. Korang nampak tak kabut-kabut tu? Cantik. Nak balik dah. Kita akan merindui hotel ni. Hotel cantik. Tapi sebelah ni kedai tayar kot. Bunyi macam orang buka tayar. Baru lepas hujan ni. Tadi hujan lebat sangat. Bye. Bye kolam renang cantik. Bye-bye. Kita dah sampai kat Tanjung Po. Sekarang kita nak makan dekat sini. Kedai Keruar Tangke. Betul-betul tepi pantai. Jom. Tu dia dah nampak dah pantai dia kuatnya angin. Cantik ni tempat ni. Jengkut dulu. Ni kedai makan dia. Boleh duduk tepi laut juga. Ada batu-batu air pasang ni korang. Marilah kita. Sejuknya angin dia. Sebab baru lepas hujan sekarang ni. Hujan lebat. Subhanallah. Air dia keruh lah. Tak tahulah boleh mandi ke tak. Mungkin kalau laut tenang boleh mandi kot kawasan ni. Cantik. Makanan kita dah sampai. Ada sotong tepung, udang asam jawa,
Udang lipan bawang putih. Ni Nurul tak pernah makan, baru nak try. Tom yam putih, telur dadah, ikan goreng kerabu pelam. Dia cakap kerabu mangga lah. Ayam bawang putih. Jemput makan. Gelap. Okay, terang. Okay, Nurul nak rasa sotong tepung dia dulu. Macam ni. Dia ada bagi sos Thai hijau ni. Cicah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Dia punya ikan goreng kerabu pelam. Ikan garing, pelam masam, cukup semua. Okay, next kita try udang masak asam Jawa. Besar yang udang dia. Fresh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masam manis pun cukup. Isi dia kenyal macam lobster dah. Korang tengok ni. Sotong dalam tom yam. dengan tulang, dengan isi tu, dengan tulang, dengan apa, telur sotong semua ada. Kita makan dengan sos hijau. Sedap. Kita cicah dengan sos hijau ni. Ni korang. Last. Korang ni dia udang lipan. Ni Dengan bunga dia. apa dia? Okay, kita nak rasa dia punya udang ni Misi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dia Fendi. Rumah kena tinggal lah. Aku tak tahu kenapa dia tinggal ke rumah tu. Diorang pun macam dah tak duduk. Sedap. Datang KL. Rasanya macam ketam sikit lah. Rasanya dekat KL tu diorang duduk penthouse. Alhamdulillah kita dah settle makan. Okay, mari kita tengok macam mana kita settlekan makanan kita. Ni dia. Licin. Itu tulang. Alhamdulillah. Semua dah kekenyangan. Nurul pun kenyang. Harap-harapnya kenyang sampai malam, tak payahlah makan malam. 1,300. Okey lah. Kita dah nak bergerak. Kita nak pergi 7E. Last Kopek nak shopping burger lah. Burger-burger yang frozen, yang chill tu kan. Nak bawa balik sebab masing-masing nak burger. So, kita gerak balik dulu. Jom. Alhamdulillah korang, lepas dah 2 jam perjalanan, bukan 2 jam, 1 jam macam tu lah perjalanan, 1 jam setengah. Lepas je makan tadi, kita orang terus gerak balik pergi border. Tapi kita orang singgah dulu 7E, beli burger lah, apalah semua settle. Lalu immigration wang klien dalam pukul 4 macam tu kot, 4 lebih macam tu ke 4.30 ke pukul 4.30 lah macam tu. Alhamdulillah semua settle. Sekarang Nurul dah sampai dah Perlis, masih lagi dekat kawasan Abi ni, yang berdekatan dengan rumah Eja juga. So ni homestay ni dia dekat belah dalam sikit. So malam ni dengan malam esok kita orang akan stay dekat sini. Nama homestay ni apa ya, Greenway macam tu lah. Tapi yang bilik Nurul ambil ni namanya bilik Opah. Nurul nak tunjuk korang dalam homestay ni. Jom. Okay korang, ni homestaynya dia ada 2 unit. Ni chalet Opah, kita orang sini. Sebelah lagi ni chalet Atok. Dia baru buat rasanya chalet ni. Jom kita masuk. Dia tangga. Kita ada 2 kerusi kat sini, boleh lepak-lepak kat luar. Okay, jom masuk. Assalamualaikum. Alright, korang dah nampak kan? Masuk-masuk kita nampak ada meja makan. Ada peti ais satu. Dia bagi air minuman. Ada microwave. Ada gula kalau nak bancuh. Teh pun ada.
Ada tempat air panas, periuk nasi, sinki. Okay, ni view luar sawah padi. Tapi padi dah potong. Tisu pun ada. Okay, kita pusing sini. Ada 2 bilik chalet ni. Ni bilik ni katil king, bilik ni katil single. Ada sofa boleh duduk-duduk. Ada juga TV. Okay, selesa lah, besar juga. Okay, ni Nur nak tunjuk toilet dia. Ada orang ke? Ada orang ke? Sorry lah korang, Fifi ada dalam ni rupanya. Ni bilik mandi. Okay, yang sebelah sini toilet. Okay, macam biasalah dia separatekan toilet dengan shower room. Okay, Nur bawa masuk tengok bilik. Okay, ni bilik kita. Ada sejadah, tempat sangkut. Ada meja kecil. Ada katil, satu katil king. Ni Nurul punya baby. Okay, dia ada almari. Ada iron board. So, ni view bilik. Pokok harum manis. Cantik, tengok tu. Nanti Nurul bawa korang jalan kat luar. Hari pun dia ada sediakan toto dengan bantal. Kalau korang datang dalam 6 orang atau 8 orang, okey kot. Kalau nak tidur luar ke bawah ke kan. Okey, jom. Okey, kita dah tengok dalam rumah. Kita dah tengok bilik. Kita nak keluar pula. Jom. Kita keluar. Kita pakai kasut dulu. Ke kanan homestay kita. Kita nampak mula-mula ada kolam. Tengok ni pokok harum manis. Pergi mana-mana pun rumah orang kat Perlis ni, semua orang ada tanam pokok harum manis. Dilarang mandi di dalam kolam. Ni kolam ikan kot korang. Tak tahulah, ya kot. Tapi tak nampak pula ikannya. Ni view dia kat luar. Subhanallah, cantik, mendamaikan. Okey, ni pokok harum manis. Mari kita ke belakang. Oh, ni bilik Nurul tadi ada pintu, dia boleh masuk ikut sini. Tu tadi daripada tingkap. Harum manis. Lepas tu ni kawasan parking kereta kalau korang nak parking. Okey, ni Nurul tak tahu apa benda. Okey, ada tempat duduk. Mari kita jalan lagi. Pokok harum manis lagi. Tak tahulah Nurul ni pokok harum manis ke pokok mangga biasa ke confident. Sebab tengok rendah-rendah macam ni, biasanya pokok harum manis kan. Okey, mari ke belakang sikit. Ada wakaf, pondok, duk lepak-lepak. Ya Allah, sedapnya angin korang. Ini pokok apa? Adakah pokok pokok bunga ni? Pokok bunga. Nur ingat pokok buah pulasan tadi. Sebab dia dah macam colour ni. Ni sebenarnya bunga ni. Ya Allah, sedapnya angin. View. Subhanallah, bestnya homestay ni korang. Cantiknya. Tapi kalau padi dah potong kan. Kalau padi masih lagi kuning ataupun hijau, memang cantik. Kalau Perlis duduklah sini. Cari je dekat mungkin dekat Instagram ke TikTok ke atau website ke, ada kot namanya Greenway. Kalau tak silap Nurul lah. Okay, jom kita jalan sini sikit. Masih lagi dengan pokok harum manis ataupun pokok mangga apa, tak tahu. Pendek-pendek ni biasa harum manis. Tu ada tempat duduk juga situ. Nurul jalan sampai sini je lah tu. Alright, kita tengok pusing sekeliling. Kita jalan sini sikit lah. Tengok belah sana. Wah, cantik. Dengan view gunung-gunungnya. Subhanallah, pagi si nice ni, sejuk kot. Kalau tak silap kalau matahari ada, mungkin sunset belah sini. Tapi mendung kan. Banyak korang comel je. Lama. Ada pula bunyi mesin padi ke mesin apa, tak tahu. Okey, dah tak ada dah. So Nurul end vlog ni sampai sini je. Nurul akan bawa korang jalan-jalan kawasan ni lagi dekat next vlog. Esok pagi lah kita tengok. Tadi pergi belah kanan homestay kan. Esok pagi Nurul bawa korang belah kiri homestay pula.
dekat next video, insyaAllah. Jangan lupa like, subscribe channel Nurul. Komen video apa lagi yang korang nak Nurul buat. Lagi apa maaf kalau terkurang apa-apa. Kalau vlog ni macam laju sangat ke, vlog ni macam pendek sangat ke kan, macam slow sangat ke, korang bosan ke kan, komen je, tak apa. Nanti mungkin komen-komen yang membina kan. Okay, so sampai sini je. Kita jumpa dekat next video. Okay, bye. Assalamualaikum.